Hai, Assalamualaikum. So, untuk video kali ni, kita akan buat sedikit room tour. So, first of all, mula-mula korang masuk, korang akan nampak ada cermin. So, sinilah organisation yang sangat hebat sebab saya tidak ada tempat sangkut baju yang proper. Kata korang akan nampak sini ada tu sampah saya sangkut dekat tombol pintu je. And then ini di sini kita ada buku. And yes, macam korang tengok, saya tidaklah susun. Oh, jatuh. Saya tidaklah macam susun betul-betul pun sebab nanti saya juga yang baca kan. But it's okay, I think it's okay for now. This is my meja. So ini adalah each drawer ni macam ada alat-alat lah. Bawah-bawah tu macam frame-frame gambar yang tak guna. Ada tulis yang lebih-lebih yang tak guna lagi lah. Lepas tu sini korang nampak ada alat-alat macam sendirilah. Lepas tu ni kita ada ini dua ni adalah macam Lego thingy tu. Benda ni macam hadiah graduation hari tu. And then dua ni pun hadiah graduation juga. So this bouquet is also from graduation. Dan ni songkok. And then ni adalah kertas. And bawah tu adalah macam hasil-hasil karya seni saya dah buat sebelum ni. Yang saya buat. Ni macam dokumen-dokumen penting. Ni back journal saya. So ni tingkap. So tu yang ada baju. Ini sebenarnya selimut. Tapi kadang-kadang bila cuaca panas sangat whatsoever, saya akan sangkutlah antara dua paku ni dia jadi langsir. So and then di sini yes another tingkap dan ada baju lagi. So di sini korang nampak ada rak. So bawah-bawah tu biasanya barang-barang tak guna macam tu. Nampak tak ada cadar warna biru tu. Bawah tu macam ada elektronik lah, ada laptop kat situ. Ini macam-macam baju-baju yang jarang guna. Biasanya kat sini saya letak saya punya itulah underwear and also saya punya awak nampak tak tali pinggang tu. And then ni baju-baju yang saya sering guna kat rumah. And then here kita ada macam apa kita panggil ni, para-para sesiku, I don't know what kita panggil. So saya ada frame gambar. Ni ada kismis yang tak habis-habis lagi, Quran, kipas. Ini saya punya tabung, dompet, lampu study. Sini kita ada soket. This is my kipas, that is my lampu. And then this is my katil. Kalau korang tengok kat situ, saya baru lepas buat macam kerja-kerja seni saya tadi. Inilah bantal-bantal, patung-patung ni penting. Ini adalah karya paleolitik adik saya. So kalau korang tengok kat sini, ni adalah beg seni saya. Ini bahan bantu mengajar IPG hari tu. Saya tak tahu ni isi mana, saya letak di situ. And then ni macam beg-beg yang jarang guna. Biasanya guna kalau nak pergi macam apa, camping ke, jalan-jalan ke, dia yang kita guna lah. But for now tak perlu lagi. Kita ada whiteboard kat situ kecil. Bawah meja ni ada dua bagasi. So macam ni lah overview dia. Bilik saya kecil dia wah. Tapi kat sini lah tempat di mana saya selalu rakam benda-benda. So that's all. Bye.